beli emas, dapat emas, masuk Rahno, dapat duit, beli emas lagi. Lepas tu, kita gunakan kaedah overlap untuk kita tambah emas kita di tangan. Emas dekat Rahno tu biar je. Lepas tu ada orang tanya, bang, kenapa kita kena biar emas kita dekat Rahno tadi? Sebab gelap kocak. Sebab emas yang ada kat tangan sama nilai emas dekat Rahno. Okay, ni rahsia juga jangan beritahu orang lain. Okay, katakan dekat Rahno kita ada sekilo, kat tangan mesti ada sekilo. Lepas tu kami biar je emas dekat Rahno tadi. Apa yang penting adalah, yang pertama, kita ada masa nak uruskan Rahno. Kalau pergi kerja tak jumpa matahari, balik kerja pun tak jumpa matahari, baik tak payah buat. Okay, yang kedua, kena tahu berapa kenaikan harga kita boleh dapat duit lebihan. Yang kedua. Yang ketiga, duit lebihan tadi kita, daripada overlap tadi, kita kena beli apa. Kena tahu juga. Okay, yang keempat, kena tahu apa nak buat apabila harga jatuh ataupun harga statik tak naik. Sebab apa? Overlap ni, bila balik pada formula tadi, bila harga emas naik, kita dapat ni, dapat duit. Harga jatuh nak buat apa? Yang kelima, banyak pula kerengga. Kat mana aku lalu ni? Yang kelima, kita kena tahu apa nak buat apabila Rahno tukar polisi. Ni pun ramai juga yang tak menjangkakan benda tu. Rasa naik je, sedap dapat duit beli emas. Tambah gram, gandakan emas, beranak pinakkan emas. Okey. Yang keberapa tadi? Keenam lah. Yang keenam, kita kena tahu berapa limit overlap. Sebab overlap ni ada limit dia. Kita tak boleh main buat je. Dia ada limit dia. Dan yang terakhir, kita kena tahu apa nak buat apabila kita dah sampai limit untuk kita buat overlap. Okey, ilmu ni semua diajar di MBA secara tertutup, hanya untuk dealer saja. Jika tuan-tuan rasa benda ni ilmu senang, boleh buat sendiri. Tak perlulah nak cakap, dealer MBA ni kena daftar dealer baru nak ajar. Memang le. Dah lama pun ilmu, kenalah bayar. Nak masuk universiti pun kena bayar. Takkan kita nak belajar ilmu bedah tanya doktor, bang, ajar saya doktor, ajar saya ilmu bedah perut. Mana boleh. Kalau rasa senang, buat sendiri, urus sendiri. Kenapa sawit? Urus sendiri, buat sendiri. Tak payah nak kata orang tadi, kedekut ilmu lah, apalah kan. Tak apa. Abang hanya bagi tahu apa yang kena persediaan kita. Okey? Like, komen dan share. Akhirnya dalam sunnah pasti ada kejayaan. Yes.